Terenung kata buang terbiak. Okey, hari ni anak token nak share cara-cara untuk kita berubah menjadi lebih baik. Okey, apa yang kita nak cuba ubah adalah tabiat kita. Apakah tabiat yang kita nak ubah? Tabiat kita lah, sebab apa yang kita buat hari-hari itulah yang akan ubah hidup kita. Kecil-kecil itu perkara. Jadi, okey, macam mana kita nak ubah tabiat? Nombor satu, kita kena make sure tabiat baru yang kita nak buat tu adalah seronok. Okay. Nombor dua, tabiat baru kita tu kena nampak mudah. Kena nampak mudah. Maksudnya gini lah. Kalau kata kita nak berubah, nak suruh bangun awal, kita buat gini. Esok aku nak bangun awal 2 minit awal. Mudah tak? Mudah lah 2 minit je awal. Okay. Yang terakhir, yang paling penting ialah bila kita dah berjaya buat tabiat baru kita tu, kita raikan kejayaan tu. Contohnya kita dapat bangun awal tu, raih lah maknanya dia. Belanja kawan makan. Okay, bye.